jam lebih kurang awal pagi 5 November 1989. Sebuah rumah mewah dekat San Diego sunyi sepi. Tak ada jerit, tak ada pecah pintu. Cuma bunyi tembakan dalam gelap. Seorang wanita masuk perlahan-lahan. Nama dia Betty Broderick. Rumah tu milik bekas suami dia, peguam terkenal, dan isteri baru lelaki tu. Bilik gelap. Langsir tutup, Betty dengar bunyi nafas. Dalam panik, dia lepaskan 5 das. 2 kena isteri baru mati terus. Bekas suami dia terkena 1, tercungap-cungap. Sebelum senyap selamanya. Tak ada kesan pecah masuk. Tak ada pergelutan. Lepas tu Betty cabut wayar, telefon dan lesap. Tapi ini bukan kisah cemburu biasa. Dulu, Betty yang sokong suami dia belajar. Besarkan 4 orang anak. Lepas suami berjaya, dia ditinggalkan. Tahun 1991, Betty disabitkan 2 kes bunuh tahap kedua. Hukuman 32 tahun hingga seumur hidup. Persoalannya, ni dendam atau jiwa yang dah terlalu hancur?